Assalamualaikum. Yang mana mencari Mercedes-Benz E200 harga bawah 40,000, boleh ambil yang ni ya. Yang ni kereta second hand tapi condition macam kereta baru. So abang boleh tengok kereta ni memang cantik sangat. Satu owner saja. Cat kereta pun cat original. Okey. So yang ni abang tengok grill AMG, bumper facelift. Condition kereta macam baru. Tahun kereta 2010. Masa baru harga dia 300,000 lebih bang. Sekarang kami nak jual bukan 100, bukan 50. Tapi harga kereta 39,900. Siap tukar nama, siap Puspakom. Tiada cas lain. Okey, 39,900 abang bayar dan bawa balik, tiada cas duit lain. So abang tengok bumper belakang pun cantik kemas, dia ada skirting kat belakang bawah. So tayar kereta pun tayar Continental, tayar baru. Interior dia warna hitam bang, bukan warna cerah. So abang tengok kereta ni dia datang dengan leather seat yang cantik. Okey, steering yang cantik. Semua tip top lagi bang. Semua tip top. Sabar tengok interior dalam memang macam baru. Condition memang tip top lagi. Dashboard pun masih cantik. Aircon sejuk. Semua tak ada problem. Sabar tengok dia punya door trim pun masih kemas. Okey bang, yang penting sekarang harga. Harga dah cukup murah. 39,900. Condition perfect. Abang beli tak payah buat apa-apa. So yang mana berminat, ada bawah 40k, datang ambil bang.